Jamie kata mak tak payah buat persiapan raya kan? Jamie kata, Jamie bangun! Tak eloklah bangun lambat. Orang semua tengah buat persiapan raya. Adik, orang suruh tampal kad raya, kau pergi tampal poster. Kenapa? mimpi rupanya. Aku ingatkan mak betul-betul tak nak buat persiapan raya tadi. Jamie, nanti tolong ayah dan adik kau tu ya. Semalam dah sampai lewat daripada bandar. Macam-macam benda nak kena buat ni. Baju raya tak gosok lagi. Bawang tak lepas lagi. Esok nak raya. Okey, Mak. Sedapnya bau. Mak masak apa ni? Mak masak apa ni? Kenapa macam pelik je? Inilah rendang ayam crispy. Rendang crispy? Iya, Jamie yang kata. Yang ni lagi sedap. Lagi sedap, lagi lada. Jamie kata? Bila pula aku kata? Iya, Jamie kata bakal lemang macam ni baru sekata dan moden. Tapi, bila masa pula saya suruh ayah masak lemang macam ni? Tepilah kau. Aku bukan tahu apa benda ni. Hai. Tadi cakap aku kata. Sekarang cakap aku tak tahu pula. Bila masa aku bagi idea buat macam ni? Jamie! Kejap. Kau nak pergi mana ni? Raya lah. Takkan kau nak pakai baju macam ni? Kan Jamie kata, this is fashion. Kau mana tahu? Jamie kata? Aduh. Okey, sekarang Jamie nak tanya. Bila masa Jamie kata? Jamie ni siapa sebenarnya? Inilah Jamie. Senang ikut ni, semua dah tahu. Cepat, tak payah nak fikir lama-lama. Idea yang dia bagi pun menarik dan fresh. Oh, Jemenai. Jamie. Jamie tu yang ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mungkin boleh bertanya pada dunia maya tentang segalanya. Namun, tradisi dan erti bahagia hanya ada dalam hati manusia. Teknologi dicipta untuk memudahkan, tetapi ia tidak akan pernah mampu menggantikan keikhlasan salam dan pelukan yang nyata. Kembalilah pada asas, kerana sentuhan kemanusiaan itulah nyawa sebenar Aidilfitri. Jamie kata, kalau lemang ni kita sumbat dengan ayam, letak perisa sikit, makan tengah hari. Ui, sedapnya.